Kalau kita nak kata pergi minta pesaka, dah dia tanya dah ke dalam hadis ni, tidakkah kamu tahu Nabi ada kata gini, Nabi-Nabi ni tidak dipesakai, apa yang dia tinggal jadi sedekah. Tahu dah kan? Ali pun kata ya, tahu dah. Pada tahu dah apa pergi pula ni. Artinya jelas sekali di sini bukan masalah menuntut pesaka. Setengah-setengah orang tu buat Syiah lah terutamanya. Dia kata tengok, mula-mula Fatimah pergi tuntut pesaka, tak bui. Lepas tu Ali pula pergi tuntut pesaka, tak bui juga sampai Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu sampai Sayyidina Umar, tak bui juga. Kalau kita tengok hadis ni sekalipun, tidak lagu tu. Dia bukan pergi nak menuntut pesaka. Hak pesaka tu selesai dah. Sebab dia tanya kan tu permulaan hadis ni. Tidakkah kamu tahu Nabi kata gini-gini? Semua aku belakang. Sahabat-sahabat, bukan Ali dan Abbas saja. Ada Abdurrahman bin Auf, Uthman dan lain-lain lagi ada. Semua tahu belakang. Jadi takkah dia nak pergi menuntut benda yang dia sudah tahu? Sudah tahu tak boleh. Kalau bukan pesaka, gapo dia pergi menuntut gini mana? Ulama-ulama kita mengatakan sebenarnya ini dia pergi kepada Sayyidina Abu Bakar tu mula-mula memanglah untuk minta pesaka kerana tidak tahu. Termasuklah Fatimah. Bila selesai tu habis. Lepas pada tu pergi pula minta biar Sayyidina Abu Bakar lantik dia ni untuk menjadi qayyim ataupun mutawalli kepada harta wakaf, harta sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia yang menguruskan. Sayyidina Abu Bakar pun bagi. Sayyidina Abu Bakar pun bagilah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar lagi lagu tu. Cumanya di zaman Sayyidina Umar ni berlaku krisis ni pula ni, sebab masing-masing nak seorang lah, tak payahlah dua nama. Ni Abbas kata, Ali kata. Apa yang jadi dua nama? Memang di zaman Sayyidina Abu Bakar dia buat gitu. Ali sebahagiannya Abu Bakar Abbas. Untuk bagi, untuk urus harta yang diperlukan oleh keluarga, isteri-isteri dan anak-anak Nabi, untuk keperluan hak tu. Jadi siapa yang menguruskannya? Ali dan Abbas. Di zaman Sayyidina Umar ni pergi pula ni, masing-masing menuntut nak seorang nama. Sayyidina Umar yang tak sebui itu, dia takut apa? Takut bagi ni nama orang suka bagi ni hak sebagai pesaka. Sebab tu dia tak sebui atas nama bagi. Dia tak sebui atas nama bagi, takut orang suka ini sebagai harta pesaka. Sedangkan benda ni jelas dah. Hak pandai-pandai tu jelas lah. Sahabat-sahabat takut orang ramai ni. Sebab tu dia tak sebui bagi. Setara tu je. Kalau tak, kalau mu tak erak, tak save, serah semula kat aku. Biar akulah urus. Itu cerita je. Kalau kamu tak save, tak mampu juga nak cara hak ni, kamu serah kat aku. Biar aku uruskan. Dan aku akan uruskan supaya dengan Abu Bakar dulu. Lagu tu. Kalau tak, setakat tu, aku tak akan ubah dah. Setakat tu je. Itu maksud Sayyidina Umar. Kalau bui kepada Sayyidina Ali saja, boleh jadi orang ingat ini pesaka bukan ni. Sebab Ali seorang. Bagi-bagi ni sebagai milik, sedangkan bukan bagi milik, bagi untuk mengurus. Hak tu yang jadi masalahnya. Kemudian kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, memang jelaslah disebutkan bahawa keluarga Sayyidina Ali ni seterusnya anak cucu dia yang menguruskan harta itu. Selagi ada, buat dia yang urus. Tak ada siapa dia bantah. Tak ada siapa dia kata tak boleh. Mana bagi pun. Bukan kata Sayyidina Abu Bakar tak bui, dia buat dia cara dak. Sebanyak mana dia ambil, tak ada apalah, biar jelas gitu. Tapi bukan sebagai peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai pesaka. Tetapi sebagai sedekah Nabi lah. Bukan keluarga dia saja yang memerlukan, bahkan orang-orang lain kalau ada yang memerlukan, boleh dibagilah. Habislah di situ. Kemudian kita pergi kepada ni hadis seterusnya, iaitu bab seterusnya, kaifiyati qismatil ghanimah bainal hadirin. Babu
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. Ini bab cara pembahagian harta ghanimah di antara orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Kamil Fudail bin Husain kilahuma an Sulaim. Qala Yahya akhbarana Sulaim bin Akhdar an Ubaidillah bin Umar qala haddatsana Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fi an-nafal lil faras sahmain wa lirrajul sahman. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. Ini bab bantuan ataupun pertolongan yang diberikan berupa malaikat dalam peperangan Badar, dan bab tentang keharusan harta ghanimah, yakni mengambil harta ghanimah. Wa bihi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Simak al-Hanafi qala sami'tu Ibn Abbas yaqul haddatsani Umar bin al-Khattab qala lamma kana yawm Badr qala wa haddatsana Zuhair bin Harb wal lafzu lahu قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل والسماك الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. قال أبو زبير فحدثني ابن عباس فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة للصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا ضربة بالصوت فوقه أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زبيل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى
فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. Sekadar dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan harta rampasan perang untuk kuda 2 bahagian dan untuk seorang yang berjalan kaki 1 bahagian. Hal satu lagi itu sepatu juga cuma dia tak ada sebut fin nafal. Yani Rasulullah bahagi lil faras sahmain walir rajul dalam setengah riwayatnya walir rajil tentera berjalan kaki lah. Kemudian memberi pertolongan dengan malaikat ni dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata Umar bin Al-Khattab menceritakan kepadaku, katanya pada hari Badar, bila tiba hari Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang musyrikin. Mereka itu 1000 orang, sedangkan sahabat-sahabatnya hanya 319 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kiblat, kemudian menghulurkan kedua tangannya, yakni menadah tangan. Lalu baginda terus berdoa kepada Tuhan dengan katanya, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, sempurnakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan kumpulan ini, yaitu dari kalangan orang Islam, la tu'bad fil ard, engkau tidak lagi akan disembah di bumi ini. Fama zala yahtifu bi rabbih, teruslah Nabi SAW berdoa kepada Tuhannya dengan menghulurkan kedua tangannya menghadap kiblat, sehingga jatuh kain selimut, kain dia sebar atas bahu dia tu daripada kedua bahu. Abu Bakar pun mari dan mengambil kain Nabi SAW itu dan meletakkannya pula di atas bahu Nabi SAW. Kemudian dia tetap berada di belakangnya, dia berada dekat di belakang Nabi SAW, sambil dia berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah permintaanmu kepada Tuhan itu. Sesungguhnya tentu sekali dia akan menyempurnakan apa yang dijanjikan kepadamu itu. Selepas itulah turun ayat firman Allah ini, ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, maka dia menerima permintaan kamu itu dengan memberikan janji bahawa sesungguhnya aku akan menolong kamu dengan 1000 malaikat murdifin, 1000 malaikat yang datang berturut-turut, bertubi-tubi datang itu. Fa amaddahu Allahu bil malaikah, maka Allah menolongnya itu maksudnya Nabi, menolong Nabi
sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat.